Okay, terdiri daripada dawai. Cikgu punya muka tak nampak nanti awak tengok balik. Dawai yang mempunyai melting point yang berbeza. Melting point. Takat lebur. Dia bermain dengan takat lebur. Nanti dia akan jadi panas dan dia akan putuskan litar. Bila ada arus berlebihan yang lalu, bila ada excessive current flow, arus berlebihan yang lalu atau melaluinya, dia akan putus, dia akan melt. Dawai ni, wire ataupun dawai ini akan cair ataupun lebur. Kita panggil lebur, takat lebur, takat didih, takat melting tu takat. Dia akan lebur. Bila lebur, dia akan putuskan litar. It will cut off the circuit. So there will be no current flow. So mostly kita akan gunakan dalam 5 ampere. Kita tulis tahu. Biasanya kita guna formula P sama dengan IV. So I sama dengan P bahagi V. P tu apa? P tu kuasa. V tu apa? V tu voltage. Kuasa dalam unit apa? Kuasa dalam unit watt. Voltage dalam volt. So ingat, watt tu nak bahagi dengan volt, kita akan dapat ampere. Ampere. Bacaan ampere tu, fuse tu, kita boleh ada 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 3 ampere. Jadi kalau elektrik yang mengalir dekat rumah kita, contohnya barang elektrik tu boleh mengalir 9 ampere. Kalau 9 ampere, kita nak pakai fuse bernilai berapa? Kalau plug dekat rumah kita ni, nak alat elektrik yang kita gunakan 9 ampere. So kita nak pakai fuse bernilai berapa? More than Kalau kita pakai 5 9.4. ampere dah putus dah. Berapa? More than 9.4. More than 9. Maksudnya 10 ampere ataupun 15 ampere ataupun 13 ampere. Tahu? Lepas tu dia nilai tu macam fix ya. Dia tak ada 11 ampere. Dia tak ada. Kalau ada 10 ampere tu kebetulan ada, tak apalah. Kalau tak ada 10 ampere, pakailah 13 ampere. Boleh juga. Dia kena tinggi sedikit. Dia tak boleh kurang. Kalau kurang dah terbakar orang. Okay, contohnya mari kita lihat kat bawah ni. Yang ni circuit breaker. Circuit breaker dekat rumah kita ada. Main switch kat rumah kita ada. Miniature circuit breaker kat rumah kita ada. Ini dia. Live nampak ni. Dia guna warna merah. Earth warna hijau. Neutral warna biru. So korang pernah nampak wire ni dekat rumah korang? Ni earth wire. Barang elektrik biasanya ada earth wire ya. Ni power circuit. Ni two way circuit. Ada dua hala. Ini plug yang dekat rumah kita. Kita pakai sama dengan apa? Nak kata sama dengan Europe tak juga. Hong Kong. Maknanya Hong Kong tu sama dengan kita lah. India, nampak tu? India bulat-bulat ni. North America macam ni. Japan, kalau tak silap cikgu, yang ni sama dengan Thailand Yang macam ni. Europe. Europe lain pula, di tengah-tengah. Lain tak sama Ini plug 3 pin. Kalau 3 pin selamat sebab ada bumi. Ini plug 2 pin. 2 pin biasanya macam radio. Sebenarnya kadang-kadang kita nampak macam 3 pin. Sebenarnya 2 pin je dalam dia. Dia tak ada pun wire bumi. Kan dia nampak tak? Tin merah, hijau, tudung kuning. Tin hijau, tudung kuning. Ni apa? Bumi. Neutral warna apa? Warna langit, biru. Live warna apa? Perang. Fuse 13 ampere. Nampak kedudukan dia di mana? Nampak? Atas sekali. Bumi. Yang bersambung dengan fuse ni wire apa? Dekat dengan fuse, sebelah fuse je. Hidup. Live wire. Jauh daripada semuanya? Neutral. Okey, dekat dengan fuse. Oh, dekat sini. Betul lah, samalah kan? Inilah circuit breaker. Ni leakage circuit breaker. Nampak? Leakage tu macam bila tak ada elektrik kan kita upkan benda ni kan. Ni switch kecil, ada yang switch besar. Ni switch besar, main switch. Okey, nampak Ni miniature. Ni earth wire warna hijau ni. Ni lightning conductor. Siapa tak ada lightning conductor nanti kena kilat rumah dia. Ni fuse. Nampak tak ada dawai halus ni, nampak? Luar dia pakai glass atau porcelain. Sebab apa? Sebab tak nak bagi terbakar. Kan kalau terbakar rumah kita habis kan. So dia boleh serap haba. Nampak tu fuse. Berapa nilai fuse yang ada dekat muka bumi ni? Ada 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10, 13, 15, 30. Hafal. 1, 2, 3, 5, 10. Ada 11 tak? Tak ada. 13, 15, 30. Yang tu yang ada.
Macam mana fuse berfungsi? Kalau soalan tanya macam mana fuse berfungsi, dia menggunakan melting point. Betul tak? Jadi Oh, melting point kalau lebih arus lalu, the wire will be melt. Akan cair. lebur. Cair. Bila cair, it will cut off the Electric circuit. current. Electric current. Jadi dia akan off the circuit. So tak adalah barang elektrik rumah kita tu rosak kan. Inilah contohnya iron. Nampak tu? Wayar hijau wayar apa? Bumi. Biru? Biru? Neutral. Coklat? Life. Hidup. Dah habis dah. Habis dah kan bab ni? Ya Allah, tak habis lagi. Bila nak habis bab ni lamanya. Tak larat dah. Okey, jom kita buat soalan. Aduh, korang pun tak larat dah kan? Bila lah nak habis? Bila lah kita nak masuk bab 7 ni? Ya Allah, memang bab ni panjang. Allah, panjang bab ni weh. Tak Wow. habis-habis. Okey, tak apalah you. Oh, tak apalah ya. Jomlah kita buat. Jom kita buat soalan dulu. Nombor 11, jawapan. Ya je cikgu macam, okey, dah habis. Ye, dah habis. Ye. Tak habis lagi. Bab tu panjang. Nombor 11, jawapan. D. D. Fungsi dawai P. Dawai P apa? Bumi. Betul. Bumi alihkan arus yang bocor. Pandai. Betul. Nombor 12 dah boleh buat dah. Pakai formula apa nombor 12? Oh, kamera cikgu tak ada. Patutlah cikgu tak nampak muka cikgu. Nombor 12. Cikgu ada penutup kamera kat atas ni. So, bila awak tak nampak tulisan, cikgu perasan lah kat tepi tu awak tak nampak tulisan. So, cikgu tutuplah kamera cikgu. Bagi awak nampak tulisan. Formula guna P equals to IV ya. Jadi nak dapatkan I sama dengan V bahagi P Jawapan dia P A, bahagi cikgu. P. Sekejap. Formula D. sekejap cikgu. Ya. Formula. P sama dengan IV. Kalau katalah kita nak I, kita buat rumah dah senang. Nampak cepat sikit. Kadang-kadang cikgu lambat sikit nak P nampak. over V. P over V. Itu jadi tadi tu cikgu tak tahu betul ke tak. Okey. I sama dengan, kan bila dah buat rumah ni lagi P nampak over kan. V. P over V. Datang laju je. Tak dapat A saja je datang. Allah. Okey. P berapa? Itulah. Laju kat sini kena laju kat kertas exam juga. Dan kena betul. Jangan careless. Okey. P berapa? P 1500 watt. Ingat tau. Kalau ada kilowatt yang kena tukar kepada watt. Faham kan? Kalau kilowatt kena tukar pada watt. Tu sebab biasanya cikgu tak letak unit kat sini. Cikgu letak unit kat sebelah sana. Dia macam lain tempat. Apa nama? Lain suasana. Macam tu. Lagu apa tu? Lain suasana. Apa tu? Lagu apa tu? Bintang. 1500. Apa dia? Bintang itulah. Letak jauh sikit. Sebab kadang-kadang dia boleh alertkan kita pasal kilowatt tu. Yang bawah dia kena volt lah. 240 volt. So V, W watt ni this is watt, this is volt. V bahagi watt bahagi volt ni sebenarnya kita akan dapat ampere. Ampere tu is ampere lah. Sama arti lah. So awak dapat 60 Ya betul. 1500 bagi 240, 60 ke? 6.25. Oh, 6.25. Terkejut cikgu ingatkan. 6.25. Allah, 6.25. Cikgu dengar tadi macam 60 Salah dengar. So ambil D lah kan? Ambil D nombor 12. Kenapa tak ambil 5? Sebab dia dah lebih. Dia kena lebih sikit je kan? Kalau ada Yeah, 10 dengan 13 nak ambil yang mana? Kalau ada E13 nak ambil yang mana? 10. 10 juga. Sebab ada yang lebih baik. Apa kita nak ambil yang lagi tinggi kan? Dia baca dekat tips Semelang tu. Cikgu suka Gatang. Baca Gatang. Mana? Tips Semelang. Oh. The values of use commonly used are 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere and 30 ampere. Betul. Kali ni bukan ChatGPT ya? Okay, betul. Alright. Semua orang dapat jawab dengan baik. Pandai. Okay, ni kita dah jawab semalam. Okay, ni dah belajar dah. Nombor 14. Sila jawab sekarang.
Itulah, bab 6 dengan bab 7 paling ramai orang tak faham. Ni cikgu bagi korang betul-betul faham ni. Harap-harap korang betul-betul dapat buat soalan semua. Dengan betul. Nombor 14, jawab. Padanan yang manakah yang betul? Seperti yang cikgu cakap, Q confirm-confirmnya Z. Betul tak? Hijau kuning, betul tak? Betul. Q sah-sah-sah bumi kan? Q sah-sah-sah-sah-sah bumi. Ni hijau lah. Siap boleh color lagi. Hijau atau kuning. Jadi Q mestilah huruf Z. B. Oh. Okay. Dan cikgu baru sampai Q je. Cikgu tak setting lagi. Okey, P. Jauh dari segala-galanya. Saya ingin melihat ujung dunia. Saya ingin melihat ketenangan. Warna apa? Ketenangan. Neutral. Betul tak? Neutral. Neutral. P adalah wire neutral. Saya ingin melihat ketenangan. Ketenangan warna biru. Biru huruf Y. Jadi P adalah huruf Oh, sis. Y. Okey, R. R adalah kehidupan kerana dia bergantung kepada seseorang. Dia bergantung kepada fuse itu. R. R adalah kehidupan. Perang. Perang boleh. Antara dua color ni warna coklat pun boleh, warna merah pun boleh. Yang ini warna kuning pun boleh, warna hijau pun boleh. Dua warna. Macam gitu. So jawapan dia, kita dah dapatkan jawapan dia. Jawapan dia adalah C. Pandai. Okey tak tu? Nombor 14 ni. Boleh. Okey. Kita lagi 4 minit tau. Tapi cikgu nak buat beberapa soalan dengan korang. So as usual lah. Kalau kita extend sedikit-sedikit tu. Siapa yang tak nak extend tu balik je lah. Tak ada siapa nak tahan awak kat sini. Tapi siapa yang nak extend dengan cikgu sekejap-sekejap. Buat soalan. Silakan. Okay, nombor 15. Apa jawapan? Apakah fungsi komponen ini? Dah belajar tak? Jawab. Baca dan buat. Ya, betul. Jawapan dia A, pandai. Okey, menghalang arus yang besar dari mengalir ke dalam semua litar. Kenapa B salah? Membolehkan arus yang besar? Salah. Membenarkan arus elektrik mengalir kembali ke cawan? Tidak lah. Mengalirkan arus yang bocor itu lain. Itu bumi kan? Jadi jawapan dia nombor 15 A. Alright, betul. Okey, yang mana yang guna 2 pin? Kalau 2 pin maknanya dia kena ada apa dan dia tak payah ada apa. Macam tu. Dia tak payah ada bumi. Tapi seorang kata yang terdapat dalam 2 pin. Wajib ada. So bumi tak payah, fuse tak payah, Swiss tak payah. Tapi hidup tu perlu kan? B nombor 16. So, 2 Betul. pin. Jawapan dia B. Jawapan dia B. Sebab kalau plug 2 pin, atas yang tak ada kan? Atas tu bumi kan? Bumi tak ada. Fuse pun tak ada. Swiss tak perlu. Ni macam saja je nak ganggu awak ni. So jawapan dia adalah B. Kecekapan tenaga ni biar oleh cikgu ajar sekarang. Senang kalau nak buka yang 6.4 tu lembab. Okay, so cikgu ajar efficiency. Efficiency ni senang je. EOE. Efficiency. Efficiency adalah kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga huruf EF macam ni. Sama dengan POP darab dengan 100% ataupun EOE. Darab dengan 100%. Ini formula dia, sila salin. Cikgu risau, cikgu ajar banyak konten ni awak ngantuk. Semua orang ngantuk ke tu? Okey, tak ngantuk. Kalau ngantuk maknanya cikgu ajar awak nyanyi lagu tidur. Cikgu. Dia. Popi tu maksud dia apa tadi? Kita tengah nyanyi lagu lullaby ni. Salinlah dulu. Kita tengah nyanyi lagu tidur ni. Bagi awak tidur. Power output. P tu power input. EOE. Apa maksud EO? Cepatlah maksud EO. Tengah salin lah tu.
Cikgu dah nyanyi lagu tidur ni. Ada yang nak tidur tak? Tenenen, 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 tenenen. Tak tahu ke? Energy output. Tenenen, 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 tenen. Tidur, tidur, tidur. Bayangkan awak ni 15 tahun yang lalu. Oh, baby lagi tau. Comel sangat. Tengok Atang, muka baby tau. Comel. Sekarang dah umur 15 tahun dah. Dah hari jadi ke belum? Mana Cahaya ni? Cahaya datang ke tidak? I miss you, Cahaya. Where are you? Busy, Aman busy. Ya Allah, ya ke? Selalu cikgu mesej dengan Mak Aman. Hari kali ni cuti sekolah ni cikgu lupa. Cikgu selalu mesej dengan Mak Aman. Lama kelamaan kita dah berjauhan kan? Jarak memisahkan kita. Cikgu rapat juga dengan Mak Aman tapi cikgu terlupa. Tak apa, nanti cikgu bagi recording. Okey, dah belum? Dah habis salin ke belum? Cikgu rasa kalau dah habis salin awak dah pandai dah. Dah boleh buat dah. Awak kan, kalau awak nampak soalan ni awak dah boleh buat dah. Kalau awak nampak energi je, automatic energi tu maksudnya tenaga tau. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu bukan susah benar pun nak translate kan. Unit dia adalah dalam unit joule. Kalau dalam soalan tu dia bagi power, maksudnya unit untuk power. Sekejap cikgu tulis unit. Unit untuk power adalah dalam unit watt. Kalau kilowatt kena tukar dalam watt lah. So dalam soalan ni dia bagi joule. Sebiji mentol LED dibekalkan, ni efisiensi ya. Dibekalkan adalah 100 joule. Dibekalkan. Jika dibekalkan maknanya apa ni 100 joule ni? Energy input ke output? Come on guys. Otak. Pusing cepat. Dia bukan pusing kepala macam tu bukan. Geligakan kepala awak. Proses. Dah cepat 100 joule dibekalkan tu apa? Yes, energy input. So nak pakai formula EOE ke POPI? POPI ke EOE? EOE. Okey, hitung EOE. kecekapan tenaga. Hitung EOE. Kecekapan tenaga tu huruf apa? EF kan? Efficiency betul tak? Itu yang nak dicari kan? Bagi mentol tersebut jika 12 joule tenaga elektrik dihasilkan. Kalau 12 joule tenaga dihasilkan, yo. Buat dah sekarang. Matematik kena pandai. Baru dapat buat soalan ni. Efficiency. EOE. Dulu ada satu trend EOE tau. Giyomi. Cik. Giyomi. Macam tu. Zaman sekarang anak cikgu apa benda entah dia punya budak-budak zaman sekarang. Cuba kau tengok budak-budak darjah 3 sekarang. Gedik betul. Korang kecil-kecil dulu gedik lah budak perempuan. Macam tu lah. Okey, nombor 16. Apa jawapan dia? Dapat tak? Berapa persen? Tapi soalan tanya, hitung kecekapan tenaga bagi mentol tersebut jika 12 joule elektrik dihasilkan adalah tidak berfaedah. Kita calculate the energy efficiency jika not beneficial. So output dia tidak beneficial. Awak dapat apa jawapan dia? B. Ya, jawapan dia A. Jawapan dia B. Yeah. Sebab dia kata 12% tu yang tak guna kan. So baki dia yang calculate the beneficial. Maknanya efisiensi dia 88% lah sebab 12% tak guna Awak dapat 12% Ni soalan trik ni. Soalan kebat ni. Awak dapat A sebab awak guna formula ni kan. Awak guna ke awak terbalik? Guna, betul ke? Energy output berapa? Kalkulator ambil. Ada kalkulator kat situ Alisha? Tak, kalkulator cikgu. Warna putih. Sah ada keluar tu. Awak guna berapa per berapa?
12 per 12 per sekejap. Berapa energi output 100 12 per 100 12 per 100 darab 100 macam tu. Betul tak? Efficiency, betul tak? So dalam soalan dia bagi tahu calculate the energy efficiency jika 12 joule ini tidak bermanfaat. Maknanya 12% ni tak bermanfaat. Tak digunakan dengan baik. Maknanya dah hilang. Maknanya 12% ni dah hilang. So baki dia adalah, jawapan dia baki B. je. B. B. So dah nampak dah faham dah soalan sekarang. Tinggallah cikgu. Saya ni betul-betul lemah dekat pemahaman soalan cikgu. Macam mana gayanya nak bagi pandai? Macam mana caranya cikgu? So cikgu sebagai doktor tuition science ni kan. Jadi cikgu bagi tahu awak resepi. Resepi untuk faham soalan adalah buat banyak latihan. Itu je ubat dia. The more the question that you do, the more A that you can get. Macam tu. So jam dah pukul 11.06. Sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung. Dan kita ada sedikit saja lagi yang kita tak belajar. Tadi efficiency actually kita dah masuk dalam 6.4. Tapi cikgu rasa yang nombor 18 ni awak dah boleh guna formula. Mama dah tengok kat luar. Oh lah, naik Grab ke? Best panggil Grab bila? Sekarang? Nombor 18. Okey, apa jawapan dia? Hitungkan arus I. P bahagi V. Dah, siap kan? 62.5. Ada jawapan dia? 62.5. B. Betul. 6.25 ke 62.5? Yup. 62.5 ke 6.25? Tekan kalkulator dapat 62.5. Tak ada jawapan Hitungkan arus. Korang dapat jawapan tak? Betul. Oh, nak pakai 6.25. Betul. B. 6.25. Kalkulator masalah lah tu. B. Semua orang dapat B ke? Terbahagi 24. Bukan 240. Oh, 240 sepatutnya. Okey. Kita sambung esok boleh? Nampak gayanya kita kena sambung esok dan baru masuk bab 7 esok. Hari ni tak Boleh. sempat lah nak masuk bab 7. Okey, kita sampai kat sini je. Yang lain-lain awak try buat dulu tau. Jangan tunggu je. Buat dulu. So banyak formula nak belajar lagi ni. Formula power lah, apalah semua tu. Okey, kita ambil gambar dulu lah. Siap. Nanti esok tak bila nak ambil gambar. Nak kejar, nak ligan bab lagi. Ambil gambar dulu. Buka kamera. 1. Cikgu cakap dia dah habis. Keluar dah. Hai Aaron. Baru masuk ke? Tadi cikgu tak nampak awak pun. Okay, ready? Sedia? Cikgu nak tangkap gambar ya. Kita nak letak dekat dalam grup kita. 1, 2. Actually, cikgu tak buka lagi kamera. Sekejap. On the way. 1, 2. Buka kamera. Okay, kita akan tangkap 3 kali supaya semua orang dapat masuk. 1, 2, 3. Senyum. Okay, gambar yang pertama setelah diambil. Okay, gambar yang kedua. Ready? 1, 2. Sekejap cikgu nak ambil lagi. Senyum. 1. Syahid. Mata bulat Syahid. 1, 2, 3. Laki semua sporting buka kamera. Yang perempuan ni mana tak buka kamera pun. Bakis tak buka kamera. Bakis. Hana Akila tak buka. Lagi sekali. 1, 2. Aisyah tak buka kamera. Dina. Auni mana? Buka kamera. Jasmine tak buka. Ambillah selendang ke apa ke towel ke apa ke telekung ke apa ke. Grab je. Cikgu tunggu awak. Okay. 1, 2, 3. Senyum. Ada ke cikgu tengok kamera? Oh, cikgu tengok tepi lah. Lagi sekali. One more time. 1, 2. Asyik orang yang sama je lah yang buka kameranya. Ni dah ada dah penambahan. Tak ada juga Google. Ada Marisa. Marisa wakil. Lain mana tak tahu. 1, 2, 3. Senyum. Okey, kita dah mengambil gambar kita beramai-ramai. Esok kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Esok pukul berapa Pagi Malam kan? Okey, malam esok jumpa. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Terima kasih, Sama-sama. cikgu. Bye-bye. Cikgu. Alright. Titi See you. tutup.
Sambung. Siapa tak makan, pergi makan.